Okey. Okey. Nah, ni pensel. Dia tulis hari dulu boleh? Hari ni, oh pandai tulis hari tak? Pandai tulis hari tak? Hari ni hari apa? Pandai. Okey. Boleh tulis Khamis tak? Boleh tulis Khamis tak? Tak boleh. Okey, tiga je. Okey, cuba pegang. Pegang pensel pandai. Okey, betul dah tu. Oh, pandainya. Okey, sini. Khamis. Okey. Okey, tak nampak eh. Sikit, sikit. Okey. Okey. Okey, tengok ni. Tengok ni. M I S. Okey. Hari ni tarikh tahu berapa? Hari ni 12 Mac. Oh, 12 Mac. 12 saya belum masuk tak? Boleh tulis ni tak? 12. Dekat sini. Sini sayang. Bola di bawah meja. Pandai. Okey. Dalam kotak. Supaya jawab. Tulis ni. Arnab di luar bakul. Mana Arnab di luar bakul? Okey. Nama awak? Nama nanti tulis. Okey, tu dekat sini. Dekat sini. Nama Arshi. Oh, pandainya. Sikit lagi. Okey, tengok ni. Rasa suka warna apa? Pink. Bagi warna apa ni? Yes. Pink. Nama panjang Arshi apa? Arshi Mika. Habis? Yang mana satu gambar yang ditunjukkan? Okay, good. Yeah, good. Oh, yo. Pandainya. Okay. Awak kelas apa? Kelas 5? 5 tahun? 5. Dia tak pensel kat bawah dulu. Okay, hari ni kita nak warna boleh? Ni kalah. Nak kalah apa? Oh, nak kalah apa dulu? Merah. Okey, jom. Kita warna merah. Mana luar gambar? Aisyah suka mewarna tau. Aisyah suka warna apa? Ni kat mana? Merah. Good. Dekat ni. Depan. Tak, ni bentuk apa? Dia duduk bukan dalam ke ni? Bentuk bulat. Di mana ni? Bola kat bawah ni. Yes, pandai. Keluar. Depan garis kan? Seterusnya belakang. Mana satu gambar belakang? Garis. Okay. Ya, aku record tau. Sini bentuk bulat tau. Garis balik depan je. Best tak pergi sekolah. Kenapa
Mana bawah tak? Ini bawah, mana gambar bawah? Cuba kat nombor lain. Dalam? Mana dalam? Mana lagi gambar yang tak sama? Ini bentuk apa pula dalam ni? Yes, pandai. Square is segi 4 sama. Pandai. Ini bentuk bulat. Pandai. Okey. Ada bentuk apa lagi? Rectangle. Yes, good. Segitiga sama. Segitiga. Segitiga. Cuba sebut. Okey, baik. Nak warna apa lagi? Pandailah Aisyah. Last sekali. Okey. Sini. Rasa sini lukis tak? Rasa saya lukis apa? Saya lukis apa? Gambar apa? Gambar. Suka lukis bola tak? Suka. Dia suruh lukis bola lah kat sini. Kalau Aisyah dah pandai betul tau. Lukis bola atas meja. Atas meja kat mana? Okey, Ini good. meja kat mana atas meja? Mana atas meja? Meja. Mana bahagian atas? Mana atas? Lukis bola kat sini. Okey, ni pula. Kata lukis bola bawah meja. Bawah meja. Janganlah kasih. Kasih suka tak? Pandailah dia. Siap nak makan dekat mana tak tu? Di mana jumpa anak? Ini apa? Okey, ini apa? Pasu. Pandai. Dapur anak. Tengah cuba lah. Dah, di sini bijak lah. Kau tahu tahu bijak? Lepas tu, Kau tahu bijak? rasa macam mana? Okey dah, lepas tu kita nak colour apa lagi? Kata lukis anak dalam bahasa. Ni cakap apa bahasa kan? Kat dalam kat mana? Boleh. Lukis anak. Ni bentuk apa? Anak luar bagus. Luar mana? Segi. Pandai. Ini segi 4. Jadi bulat. Ini dalam ni segi pandai. Mana apa guru kat situ? Banyak. Dia kata dia minta kasih Cantik ya? belakang kotak. Cantik tak? Okey, ini bentuk Kotak belakang kotak. bulat. Ini segi 4 sama. Segi pandai ini. Segi 4 tepat. Pandai. Oh, dah belajar dah. Depan kotak. Cantik je gambar boleh. Okey, ni pula. Kita buat ni ya. Okey, tulis ni dulu boleh? Hari. InsyaAllah tulis macam ni. Khamis. Boleh tulis Khamis tak? Boleh aku cuba. Kasih. Tak nak. Jadi kasih ni kasih belajar apa? Belajar ada apa? Atas. Lepas tu
tulis nama. Nak tengok. Aisyah macam mana? Kat sini. Okey. Sekejap Macam mana nak ikut? Okey, good job. Okey. Kita nak sambungkan titik tau. Okay. Aisyah mana tak mana? Mana? Kita. Aisyah nak sambungkan titik. Cuba buat. Sikit je lagi. Kita dah siap kita main kawan kan? Okay, good. Pandainya, cantik, kemas je awak buat. Ni apa, bentuk apa? Pandai. Okay, awak nak guna ni tak? Aisyah nak guna ni tak? Nak guna warna tu. Warna ni kan nak pakai pensel? Pakai pensel? Okay. Pakai pensel. Wah, cantik tak? Cantik tak ni? Cantik. Kalau ambil kan? Terima kasih. Suka yang mana? Suka yang Kena tangan dia. yang mana? Ni nama apa? Nama apa? Okay, good. Ni bentuk apa? Segi. Sebut segi 3. Okay, good. Tengok muka dia macam ni. Cuba muka macam tu. Comel. Okay, lagi. Bijak-bijak. Bijak ke? Aisyah suka kawan dengan siapa kat sini? Jom buat. Ini apa ya? Pensel. Yang ni segi 4 sama. Okay, yang ni tepat. Yang ni sama. Nampak tak apa beza yang ni dengan yang ni? Ni sama ke? Tak sama. Yang ni kenapa tak sama? Sini dia cakap Yang ni dia sama. Nampak tak? Dia kecil sikit. Yang ni dia panjang. Nampak tak? Okay. Yang ni tak ada apa. Bulatkan gambar anak
gambar burung tu di. Okey, bye-bye. Oh, pandainya. Okey, dah siap. Tengok, boleh ke buat muka macam ni? Cuba muka macam tu. Yang ni? Ni bentuk apa? Pandai. Yang ni? Segi empat tepat. Pandai. Okey. Dah siap? Bola bola. Kita ambil Kita nak lukis bas. Oh, pandai lukis bas tak? Main bola-bola warna. Kita lukis hari dulu nak? Hari pandai tak? Macam ni. Boleh? Macam cikgu pakai. Bola bawah meja. Bola payah. Tanda, disuruh tanda dalam kotak. Wah. Tandakan anak di luar bangku. Mana dia kat luar? Sorry. Mami jalan dulu dah tandakan burung. Pada kotak. Tulis nama Aisyah balik. Okay, tulis saya kat situ. Bagi makan tak? Boleh dah stop. Banyak aku ke? Dah lawak ni. Okay. Kita tak buat macam ni. Buat macam mana? Sini nak buat macam ni. Okay, good. Good. Okay. Gabungkan bentuk. Kita nak gabungkan bentuk. Aisyah nampak bentuk apa kat sini? Dengan gambar yang berbulan. Bulat. Lagi? Kata yang ni. Segi empat tepat. Pandai. Okay. Awak nak gabungkan nak guna awak nak guna pensel ke awak nak guna pewarna? Mana? Okay. Letak pensel kat tepi dulu kan. Cik nak warna apa? Okay, boleh lah. Saya nak lukis apa tu? Bentuk apa tu? Bentuk segi empat. Pandai. Belakang. Gambar yang duduk belakang. Pensel lah. Okey, ni belakang mana belakang sekarang? Itu tayar dia bentuk apa? Bentuk bulat. Tayar dia ada berapa? 2. Tapi kalau bas betul-betul ada berapa tayar? Ha? Pandai. Oh, suka naik bas ke naik? Oh, pernah naik bas? Oh, pergi mana naik bas? Lama. Dah siap? Nak kalikan tak? Nak kalikan tak? Nak, okay.
meja. Mana bawah meja? Aisyah pergi sekolah naik apa? Atas meja. Nak lukis macam mana? Naik motor. Aisyah suka naik motor ke, naik kereta ke, naik bas? Lukis bawah meja. Lukis bawah meja. Esok. Motor, kereta dan bas. Okey. Yang ni pula. Lukis Motor. Motor, tayar motor bentuk apa? Bulat. Pandai. Apa lagi yang bentuk bulat? dalam apa? Mana bulat? Ini bulat. Okay, good. Pandai. Okey, jadi bulat. Tulis Arab keluar batu. Jadi pula. Kreatif ni dia. Nak tulis siapa biasa siapa yang selalu tulis nama? Ni apa? Yang warna biru ni apa? Tingkap. Tingkap ni bentuk apa? Boleh tulis sendiri tak? Kaitannya. Segi 4 sama bandai. Apa ni? Apa ni? Bola. Ni nama. Nama dia macam mana? Nama dia IP. Berapa? Tiga. Aida. Awan siapa? Okey, dah siap. Okey, dah. Kita main balik. Nak pergi main balik. Oh, cantiknya bas. Kau dah pandai lukis bas. Kan? Aisyah dah pandai lukis bas kan? Nanti Aisyah nak lukis apa lagi? Jam. Jam bentuk? Ulah, pandai sudah. Okay, dah siap? Dah. Okay, nak sipain colour. Okay, lagi tu. Okay, good. Okay, bagi kecil. Ambil. Terima kasih. Lagi satu. Padankan gambar dengan bentuk yang betul. Cuba padankan. Pandai. Tayar aja pun dah tahu dah. Aku senang. Wow. Betul ke tu? Itu bentuk apa? Segi. Segi 4 sama? Okay, good. Yang tu bentuk apa pula? Pandai, good. Yang tu bentuk? Bulat, good. Pandai.
Tulis Arshi. Okey, pandai. Okay, bagi teacher balik. Okey, dah siap dah. Cantik tak ubat semua ni? Set? Okay. Siap ambil tu?